إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang berbahagia, Tuan Haji Abdul Rauf, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berhimpun di dalam majlis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah golongan-golongan atau orang-orang yang mendapat syurga tertinggi, yakni Al-Firdaus Al-A'la. Jadi cita-cita orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, yang tertinggi ialah untuk selamat daripada api neraka Jahannam, berjaya melintasi titian sirat dengan selamat, lalu memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Dan antara cita-cita mereka yang tertinggi ialah untuk sampai ke tingkat-tingkat yang tertinggi, di mana tingkat yang tertinggi adalah bagi Nabi SAW dan para anbiya, juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah orang yang paling beriman, bertakwa dan beramal salih, yakni beriman dengan iman yang sahih dan sempurna, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah Al-Firdaus atau syurga Al-Firdaus sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 107, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka disediakan syurga Firdaus, yakni syurga yang tertinggi, sebagai tempat tinggal, yakni sebagai tempat tinggal yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yang merupakan cita-cita setiap orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Yang kedua, dalam surah Al-Mu'minun, alladzina yarithuna al-firdausa
hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang betul-betul beriman dengan iman yang sahih dan sempurna, khusyuk dalam salat mereka, memberikan zakat, memelihara kemaluan mereka, memelihara amanah dan janji-janji mereka, memelihara salat mereka berjamaah di awal waktu. Mereka itulah orang-orang yang bakal mewarisi syurga Al-Firdaus yang tertinggi, kata Allah Subhanahu. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Adapun syurga di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita setuju atau tidak, kita mahu ataupun tidak, kita bersedia ataupun tidak, kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi orang yang pertama masuk dalam syurga Allah Ta'ala yang tertinggi ini, yakni syurga Jannatul Firdaus, adalah orang yang paling sempurna imannya dan beramal salih. Yakni iman yang sahih dan sempurna. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebutkan tadi dalam suratul Kahfi ayat 107. Jadi ini menunjukkan bahawa iman yang sempurna dan amal salih, yakni amal salih yang menepati sunnah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah syarat utama untuk memasuki syurga yang tertinggi Al-Firdaus. Jadi mestilah akidah, tauhid, iman itu sahih first kan. Mesti akidah yang sahih. Akidah Nabi dan para sahabat, juga para tabi'in dan atba' tabi'in, yang disebut sebagai aqidatus salaf, akidah salafus salih kita sebelum 300 Hijrah. Disebut juga sebagai akidah ahlul hadis atau akidah ashabil hadis. Jangan akidah yang lain, jangan akidah yang lain. Bukan akidah sifat 20, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan. Akidah Nabi dan sahabat. Jadi untuk memiliki akidah yang sahih ini, hendaklah kita sentiasa membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama sebelum 300 Hijrah. Anda tak tahulah kalau dalam bahasa Melayu dan Indonesia mungkin kurang, tapi kalau dalam bahasa Arab itu dah hadir. Tak boleh beli negara Arab, dalam PDF ada. Datang sampai seminit kita boleh download, baca, beli dan sebagainya. Jangan akidah kita salah. Sekiranya akidah kita salah, bagaimanakah akidah yang salah tadi atau rosak tadi boleh menjadi akidah atau iman yang sempurna? Tapak dia dah rosak dah. Jadi batang, cabang, daun dan bunganya atau buahnya akan rosak. Bahkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Segala amal salih mereka itu kami jadikan seumpama debu-debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan kekufuran, disebabkan adanya syirik akbar. Wajib membaca kitab-kitab salaf dan juga kitab-kitab salafi. Ulama salafi kita, ustaz-ustaz salafi kita yang menulis kitab, yang menterjemahkan kitab, kita baca. Mungkin kita akan keliru. Ada kali kita boleh bertanya kepada guru kita, sahabat kita, dan kita boleh merujuk kepada kitab-kitab akidah salaf yang sebelum 300 Hijrah tadi. Antaranya kitab Al-Imam Ahmad Ar-Rad' 'ala Al-Jahmiyah, Usul Sunnah. Selain Al-Musnad, selain Az-Zuhud, kitab Al-Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad. Ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab Ad-Darimi Ar-Rad' 'ala Al-Jahmiyah, dan kitab Ad-Naqd 'ala Bishr Al-Marisi Al-Anid. Kitab Abdullah Ibn Imam Ahmad Ibn Hanbal, kitab As-Sunnah. Ini kitab ni memang mantap tadi.
Dia pukul betul-betul Al-Quran sehingga clear tadi. Sehingga orang kata ke akar umbi. Kalau ada peluang dapat baca kitab Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal ini memang terbaik. Kami macam mana adalah kitab Arab itu kan? Sama ada PDF yang betul cetak kita ada. Anda boleh baca lah. Tapi adalah kawan-kawan kita yang terjemah, ambil beberapa petikan, ambil teks Arabnya dan terjemah, tahu dalam WhatsApp, tahu dalam Facebook, dan kita boleh baca sedikit demi sedikit. Tapi pukulan dia terhadap Murji'ah tu, pukulan dia terhadap Jahmiyah tu clear. Puas hati kita baca. Kita macam ni, kalau boleh kita baca dan kita miliki. Mungkin ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kita beli. Sebab mungkin umur kita tidak lagi panjang selepas ini, dan mungkin kita tidak mempunyai kesempatan untuk membacanya. Ini bahaya. Kita baca Abdullah bin Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kitab As-Sunnah, dan kitab As-Sunnah oleh Al-Karmani. Al-Karmani juga murid kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Al-Khallal juga murid kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi kitab-kitab ni tuan, dia riwayatkan segala teks tu atau asar tu atau hadis atau asar sahabat dan tabi'in dengan sanad. Berkata Al-Khallal, qala Al-Khallal haddathana Ahmad ibn Hanbal, qala haddathana Waqi', qala haddathana Sufyan as-Sawri, qala Az-Zuhri contohnya. Dia ada sanad. Bila ada sanad, kita puas hati tu. Oh, ada sanad. Sanad sahih tak sahih, kita boleh tengok. Kalau kita baca belajar ilmu hadis, ilmu rujat, ilmu jarh wa ta'dil, kita boleh tengok. Betul? Cuma asar-asar sahabat dan tabi'in ini, dia tidak memerlukan kepada sanad sahih, tak. Dia tak perlukan. Yang penting ada sanad, sama ada dia dhaif ataupun dia hasan atau lebih daripada itu pun telah mencukupi, telah memadai. Tapi dalam hadis-hadis hukum, asar hadis tu mesti marfu', mesti dah sampai kepada Nabi dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ini lain kaedah dia tadi. Kitab yang meriwayatkan asar-asar salaf tidak semestinya memiliki sanad-sanad yang sahih, tak semestinya. Kalau ada hasan li ghairi, sahih li ghairi, dhaif, itu pun dah cukup mantap bagi kita puas hati tu. Contohnya Al-Imam Al-Imam Malik Ibn Anas mengatakan harus bagi seorang perempuan yang tidak ada mahram untuk pergi menunaikan haji dan umrah bersama kawan-kawan perempuannya yang siqat, yang amanah, yang jujur, yang wara'. Dan para ulama meriwayatkan pendapat Al-Imam Malik ini tadi dalam kitab Al-Mujawwalah dengan sanad. Jadi kita yakinlah, oh, ini ada sanad juga. Pendapat ini sabit daripada Al-Imam Malik. Kata kita kena tipu orang lain, kita ditipu oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahbash. Itu ada. Apa dia bawa riwayat? Sesiapa, Al-Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang mengatakan Allah duduk di atas arash, maka dia kafir, tidak sah salat di belakang. Betul, dia macam cakap itu. Ada sanad tak? Tak ada sanad. Yang meriwayatkannya Ibnu Mu'allim, dia kata Al-Zabidi, yang jarak dia dengan Imam Syafi'i mungkin 800 tahun hingga 900 tahun atau 1000 tahun. Jadi perawi itu sama, perawi itu dajjal, syaitan, kazzab, semacam macam ada sebenarnya. Jadi kita tak boleh percaya. Tapi kalau kita tidak mengetahui ilmu sanad, kita akan ditipu oleh puak-puak Jahmiyah, puak-puak Ahbad, puak Syiah. Tapi dia tulis apa? Imam Ahmad berkata, Imam Syafi'i berkata, Imam Malik berkata. Betul kan? Kita pun percaya sebab dia tulis kan?
ditulis Arab, ditulis rujukan kitab dengan jilid, dengan muka surat, kita pun tertipu. Betul tak? Selalu jumpa kan? Selalu jumpa kan? Tapi kita apabila kita guru ahli hadis, orang yang mempelajari hadis, kita akan tahu ini palsu. Jadi kita kena buat reflection ataupun muhasabah zati dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggeris kita disebut refleksi ataupun recheck, cek balik. Ada ke sanadnya sahih ke ataupun palsu ke? Cek balik. Kalau ada satu matan akidah, Allah tidak bertempat di mana-mana tempat, di 6 arah tidak bertempat, okey, ada tak sanad? Ada tak sanad dia? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam asal-asal salaf, tidak wujud. Jadi kita perlu kepada sanad, perlu kepada bukti ni agama ni. Seperti juga dalam ilmu fiqh dan ilmu hadis. Bila orang bawa satu hadis, kita kena tanya sanad dia sahih atau sahih, wujud atau tidak sanad, mana kitabnya. Okay? Supaya kita tidak ditipu oleh orang lain, oleh para kazzab, para dajjal tadi. Dia akan tipu kita. Mereka akan membawa kita ke neraka Jahannam. Nabi sebut apa? Du'atun ala abwabi Jahannam. Munculnya pendakwa, pendaya, ustaz-ustaz, penceramah yang mengajak ke neraka Jahannam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Awas hadis sahih. Kitab Salafiyin, kitab ustaz-ustaz kita yang Salafi, ulama-ulama kita yang masih hidup yang telah mati, kita ada Salafiyin kontemporer. Jadi akidah kita mesti bersih daripada segala irja dan tajahum. Tajahum ni jamiah tu ada. Menafikan sifat Allah Ta'ala di atas arash, menafikan kalam Allah atau mengatakan kalam Allah tanpa suara dan huruf. Ini semua syirik akbar yang tidak disedari oleh ramai manusia. Betul. Dalam bab akidah disebut, ulama akidah menyebut perkara ini sebagai al-masail al-khafiyah. Perkara-perkara yang sama dalam ilmu akidah. Perkara-perkara yang sama. Jangan ada rafad, jangan ada penolakan terhadap sahabat Nabi. Yang ada di orang Melayu ni, oh Muawiyah kita tak boleh pakai, kata dia. Muawiyah kafir, sesat, macam-macam lagi. Muawiyah buat berhala, jual berhala ke India, kata dia. Macam-macam. Ada dalam kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab Ahbash, yang kita check balik. Oh, ini ada, dia ambil daripada mana je? Daripada kitab Syiah. Nampak tak? Kalau kita cerdik, kita cerdas, kita boleh check balik. Dia ambil kalau kita check balik. Jangan kita ditipu, kan? Jangan kita ditipu. Amr bin al-As jahat sebab memerangi Ali, kan? Dia kafir. Contohnya lah. Kita pun terpengaruh Muhammad. Sedangkan mereka adalah sahabat Nabi yang dijamin syurga. Jadi akidah iman kita ni jangan rosak, jangan ditarifkan secara batil, apalagi kita sampai terjatuh ke dalam zero akidah. Jangan. Sekiranya tidak akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya, apalagi untuk sampai ke syurga yang tertinggi. Dan kita tidak boleh bermain-main dalam urusan agama ni, ataupun dalam urusan akidah. Sebab dalam masyarakat Melayu kita ada lagi main-main dalam akidah ni. Masa Demo pergi ke Palestin itu, apa Demo tulis dalam Facebook? Apa dia tulis? Wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Yunus, wahai Nabi Nuh, bantulah, selamatkanlah. Masya Allah. Jadi benda ni bukan tipu. Masyarakat kita masih tebal lagi dalam ni.
Tanam pokok mangga, dia pun cakap apa? Wahai Nabi Zakaria, wahai Nabi apa? Nabi Khidir, tumbuhkanlah pokok ini. Betul tak? Masih ada? Kalau kita memang tak nak pelik lah kan, sebab kita belajar akidah, demo ni ada lagi, masyarakat kita lagi masih ada lagi tebal lagi dalam akidah-akidah yang batil. Dan mungkin dia akan berjangkit kepada kita atau keluarga kita juga. Ini yang bahaya. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, ustaz-ustazah mengatakan apa? Tak apa kalau kita minta daripada Nabi atau wali yang telah mati. Masih tersebar luas. Dulu dalam tabligh jarang orang kata boleh minta daripada wali-wali kubur. Tapi dalam sekarang budak-budak tabligh yang moden ni makin tu. Makin tu boleh pula minta daripada kubur. Kenapa tak minta daripada Allah? Bukankah kita bersungguh-sungguh beramal dengan sunnah, menjaga solat jamaah dan sebagainya, tapi dalam akidah hancur. Bukan ada tuduh, ada berdebat dengan orang tu. Berdebat. Itu pelik je dia. Seolah-olah dia tak belajar akidah. Seolah-olah kamu tak belajar agama langsung. Belajar sunan arba'ah, sunan sita, Sahih Bukhari Muslim, kitab apa tu? Kitab Tibrizi tu, kitab hadis Tibrizi, macam-macam. Tapi akidah hancur. Kerana guru mereka dari kalangan Sufiyah, kuburiyin. Mana demo ni hampir-hampir menguasai tu kan? Menguasai. Berluasanya mereka ini berkeliaran. Ya. Macam mana orang kampung boleh kata boleh minta daripada kubur? Macam mana orang kampung, bila orang kampung ni belajar daripada ni, benda je. Orang kampung. Macam mana boleh orang kampung cakap macam ni? Betul kan? Mana mesti ada tok guru yang ajar. Betul tak? Bila kita fikir-fikir ni sedih kita. InsyaAllah. Akidah yang mudah pun hancur. Jadi orang-orang yang ada pemikiran begini adalah ahli neraka Jahannam. Walaupun mereka menzahirkan sunnah, walaupun mereka bersalat, berakhlak mulia, banyak melakukan jasa dan amal-amal kebajikan, rugi. Sia-sia hidup, hancur hidup. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala akhir surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Aku beritahukan kepada kamu, kepada Allah Ta'ala, orang yang paling rugi amalan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati. Iaitu orang yang sesat amalan mereka, akidah mereka di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sedangkan mereka menyangka mereka betul, mereka baik, lakukan amal salih, ibadah, menganuti akidah yang sahih. Jadi alangkah kasihannya kalau kita terlibat seperti ini, dalam kesesatan seperti ini, atau keluarga kita, sahabat-sahabat kita, atau masyarakat kita. Jadi kita sampai mati untuk jangan berhenti menjelaskan bahaya syirik, mengajak kepada tauhid dan sunnah. Jangan berhenti. Jadi hari ini, minggu ni aku tak bayar agama tauhid. Orang dah tahu dah tak, apa lagi orang tak tahu. Bukti dia kapal Palestin tu. Betul tu? Pergi Palestin, dia minta tolong daripada Nabi-Nabi yang telah mati. Sedangkan Nabi berkali-kali dalam Al-Quran sebut apa? Aku tidak memiliki sebarang kekuatan memberikan manfaat atau mudarat, memberikan pertolongan, tak boleh. Kalau aku ada power kata Allah Ta'ala, kata Nabi, saya tidak ada satu mudarat pun boleh menimpa aku. Tapi sekarang ni aku tak boleh menyelamatkan diri aku, keluarga aku dan manusia. Ini disebut dengan jelas dan berkali-kali dalam Al-Quran, bahawa memberi manfaat, mudarat, pertolongan, keselamatan adanya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini disebut sebagai penyakit irja atau cacat. Ta, jim, ha, mim. Irja, alif, jim, alif, ra, jim, alif, hamzah. Irja. Dalam bahasa moden ni lebih kurang dengan liberalism. Liberalism lebih kurang. Walaupun liberalism tu dah teruk sangat lah kan. Tapi ini ada liberalism dalam urusan agama, dalam akidah. Ada juga liberalism. Jadi ini akan membawa seseorang itu ke neraka Jahannam. Jadi kita kena jelaskan perkara ini. Kawan-kawan anak ramai ustaz-ustaz dia tahu juga ada syarat ni sikit sebanyak, tapi dia tak banding sikit lah. Nanti kena kecam, nanti orang tak panggil kuliah kan. Orang Melayu boleh dengar ke? Boleh dengar syirik, kufur, tak boleh dengar. Melayu sensitif. Kalau sebut syirik kat masjid luar, orang tak panggil lah. Orang keras. Orang tak panggil lah. Bulan depan orang potong nama dah. Kan? Hantar surat, hantar masak. Sifat Melayu dia manja. Orang masyarakat kita manja-manja. Tak boleh manja. Kena clear, kena jelas. Betul ni? Jadi akidah atau iman ini adalah i'tiqad bil qalbi, kepercayaan, keyakinan yang mati di dalam hati, yang padu, yang bulat di dalam hati. Al-i'tiqad al-jazim, dalam bahasa Arab disebut al-jazm. Dan kalimah ucapan dengan lidah. Dan amal dengan anggota. Mesti ada amal. Dan amal dimaksudkan adalah salat waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan umrah ketiga waktu. Tapi ada, tuan-tuan akan jumpa pendakwah yang tertentu. Dia ajar apa? Akidah tu, i'tiqad, coba lidah dengan amal. Tapi dia taklifkan amal ni. Tapi amal ni tak semestinya. Dia kata. Kalau tinggal sembahyang pun, dia berpuasa, tinggal haji, tinggal umrah, tak ada masalah. Dia ajar, tapi dia ada putar kat ujung dia. Ada yang mengatakan i'tiqad ni atau akidah ni, iman ni adalah i'tiqad dalam hati, ucapan dengan lidah dan amal dengan hati. Tapi amal yang dikendaki adalah amal dalam hati saja, bukan amal jawari, bukan amal dengan anggota. Mana boleh dah tinggal sembahyang, boleh tinggal puasa Ramadan. Ini syirik yang halus yang tidak disedari oleh ramai manusia, yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka Jahannam. Walaupun kita mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan salat fardu, ini bahaya. Jadi mereka mengatakan bahawa iman atau amal di dalam iman bukanlah rukun kepada iman. Dan amal dalam iman bukanlah dalam hakikat iman. Ini iman, amal itu kat luar, bukan dalam. Tapi dalam Ahlussunnah, ini iman, amal itu dalam hakikat iman, dalam batang tubuh iman tu mesti ada. Ini perbezaan dia kata. Boleh ke tak? Clear tu? Kita tak clear. Dan ada mengatakan bahawa meninggalkan solat fardu tidaklah kufur. Ini dia. Tadi dia tak ada ke iman, amal. Iman tu mestilah i'tiqad, ucapan lidah dan amal. Tapi dalam masa yang sama dia kata tidak mengapa meninggalkan solat fardu. Ini bahaya. Inilah yang disebut sebagai irja. Ini yang disebut sebagai irja. Dan ramai manusia tidak mengetahui perkara ini yang penting. Lebih dahsyat lagi, dia kata iman tu betul, amal, mesti amal. Amal tu mesti ada dalam iman. Mesti ada ucapan lisan. Mesti ada i'tiqad yang jazim, yang bulat dalam hati. Percaya pada Allah, Rasul dan akhirat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia mengatakan bahawa sesiapa meninggalkan salat, meninggalkan puasa secara total, meninggalkan zakat secara total, meninggalkan haji umrah secara total tanpa uzur, masih ada beriman
dan ahli syurga. Kalau tuan-tuan rajin baca kitab Asy'ariyah, dia akan cerita ni. Cukuplah nak masuk syurga, kata dia, dengan mengucap atau dengan percaya dalam hati semata-mata. Itulah dikira iman atau iman yang sempurna. Baik. Ini adalah syirik akbar yang tidak disedari oleh ramai manusia. Lalu ustaz-ustazah pun mengajarlah kita ni. Orang kampung pun mengangguk-angguk lah. Tak mungkin orang kampung tak bersalah tadi. Tapi tetap berada dalam bahaya yang besar. Kerana akidah dan milik dan tergelincir. Sama ada sengaja atau tidak, tapi dah tergelincir. Ini baik. Jadi mereka mengatakan orang yang meninggalkan rukun Islam yang 4 tadi sebagai mukmin dan ahli syurga lagi. Syurga. Kan ahli syurga ni ucap tadi. Sedangkan orang yang meninggalkan rukun Islam secara total, tanpa uzur, tanpa kejahilan, bukanlah mukmin. Bukan mukmin. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz kata okey je, Ustazah ni kata okey, kita minta jangan. Kembali tengok balik pada kita akidah salaf. Kalau kita nak selamat di akhirat, kita rujuk balik, kita buka akidah salaf. Jangan dengan ustaz ni, kitab ni. Sebab kitab-kitab yang ada ni adalah termasuk dalam 72 kelompok tadi yang diancam dengan kesesatan dan api neraka Jahannam. Clear tak? Yang lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan bahawa lafaz kufur dan perbuatan kufur tidak mengakibatkan kufur riddah. Seperti mengatakan orang yang menyembah kubur masih beriman lagi, ahli syurga. Jangan cakap kafir. Jangan kata musyrik. Mukmin, ahli syurga. Amai kan? Sampai ada berdebat lah dengan mereka ni. Berdebat dengan WhatsApp, berdebat dengan baiklah. Tak ada sering maki lah. Berdebat dengan dalam Facebook, tengok kan. Ini kesilapan. Dan ada orang yang mengajarkan kesilapan ini adalah dari lepasan Saudi sendiri. Ada. Dia marah kita mengkafirkan orang menyembah kubur. Kenapa dia tak marah orang menyembah kubur tu? Pergilah ajak orang menyembah kubur tu, betul ke dia? Dia marah kita yang mengkafirkan musyrikin. Sedangkan mengkafirkan musyrikin termasuk akidah. Tak boleh kita kata orang musyrik tu Islam, tak boleh. Atau orang Islam yang sembahyang 5 waktu kita kata dia musyrik, tak boleh. Tak boleh ubah. Tauhid dan syirik ni clear. Tauhid. Syirik, jangan ubah. Sembah Allah itu tauhid. Sembah selain Allah, sembah kubur, syirik. Musyrik pelakunya adalah musyrik syirik akbar yang bukan muslim, yang telah keluar dari Islam. Jadi benda ni mudah dan jangan sampai tersilap. Jangan kita terpengaruh dengan ustaz kita yang tersilap. Kalaulah ada ustaz yang tersilap. Mungkin tuan-tuan ni tak banyak berkawan ustaz, tapi kawan-kawan ada ustaz kan dia. Katalah anda ada belajar kat Muslim Belajar ke, UIA ke, belajar Jordan, berapa ramai kawan yang ustaz ni kan? Mungkin beribu-ribu ustaz-ustazah ni. Betul ke? Ustaz-ustazah yang kita kenal ni beribu-ribu contohnya sebab kawan kita. Betul? Kawan sekolah kita, kawan universiti kita, kawan semasa dengan kita. Jadi kita kenal ramai. Betul ke? Jadi ini termasuk irja' dan tajahum Jahmiyah atau kita sebut syirik akbar lah. Itu istilah irja', Jahmiyah, tajahum. Mungkin orang tak faham, betul. Istilah kita syirik akbar. Tapi dia berkata tak syirik. Nah ini bahaya. Bertaubatlah wahai ikhwan dan akhwat kan? Sebelum kita mati. Kalau kita mati, kita masuk api neraka Jahannam.
Kita mengekalkan kalimah kufur, kalimah syirik, akidah syirik. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengajak kepada taubat dan istighfar kepada orang-orang yang melakukan syirik akbar. Siapa? Ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan Kristian yang mengambil banyak Tuhan, 3 Tuhan kan? Allah mengajak mereka taubat. Begitulah dengan kuburiyin, kawan-kawan kita yang kuburiyin ni. Kita mengajak mereka bertaubat dan beristighfar, memohon ampun Allah Ta'ala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka awam atau asatizah. Jadi kawan-kawan kita ni asatizah lah kan? Tapi ada banyak terlibat ni macam ni. Macam-macam kelompok lah. Jadi masih memandang remeh perkara-perkara ni. Ada kata, Ustaz janganlah kita sibuk benda ni benda khilaf. Ini bukan benda khilaf, ini akidah ni. Ini membeza antara tauhid dan syirik, bukan khilaf. Itu dia tak faham tu. Dia tak faham ini tauhid dan syirik, dia kata khilaf. Dahsyat tu. Itu pun dah boleh keluar dari Islam. Rawafid, Syiah Rawafid yang mengkafirkan muslimin, yang mengkafirkan para sahabat, yang mengkafirkan para isteri-isteri Nabi. Lalu datang Ustaz Fulan, Ustazah Fulan mengatakan Rawafid Islam. Bahaya kan? Bagaimanakah mereka ingin masuk dalam surga Allah Ta'ala sedangkan mereka tidak memiliki akidah yang sahih, apalagi akidah yang sempurna. Akidah sahih pun, akidah pun belum sah lagi. Dan ada lebih dahsyat dari itu, nak tengok dalam YouTube. Seorang pensyarah syariah sebut apa? Yahudi, Kristian, orang beriman, bukan kafir, bukan kufar, bukan kafir. Syiah Islam, Wahabi kufar, Wahabi kafir. Pensyarah syariah cakap ini adalah seburuk-buruk hujah dan tajahum yang paling dahsyat. Astaghfirullah. Seorang pensyarah Al-Azhar dahsyat. Seorang yang pensyarah Al-Azhar kata Buddha adalah agama yang mulia, yang bagus, yang menghormati kemanusiaan, agama yang baik. Astaghfirullah. Lalu mereka dipuja-puja pula oleh budak-budak lepasan Al-Azhar tadi. Nampak tak berluasa ni tuan? Dahsyat. Atau menyokong secularism, liberalism, pluralism. Secularism ni tolak syariah. Syariah law dia tolak. Kalau kita sebut haram ni riba, hudud wajib, qisas wajib, diat wajib, dia tak tahu. Cukup dengan undang-undang yang ada. Ini bahaya. Kalau dia cakap macam ni, ini bahaya besar. Bahkan dia telah keluar dari Islam. Pluralism, agama semuanya betul, agama semuanya baik, agama semuanya ke syurga. Ini semua pluralism. Liberalism ni dia tak pakai halal haram. Asal kamu ucap, udah. Atau sembahyang sekali sekala, udah. Tak payah halal haram hukum hakam. Tak boleh, jangan-jangan. Ikutlah apa yang ada ni. Ikutlah agama ni moyang kita. Betul. Asyik. Dan orang-orang inilah akidah mereka telah hancur dan kita wajib mendakwah mereka dengan cara yang terbaik. Kan? Jadi kalau nak hulai panjang poin pertama ni tadi. Jadi kesimpulan dia akidah yang sahih, amal kita sahih, ikhlas, sempurna, menepati sunnah. Ini syarat pertama. Kalau tuan-tuan nak tengok syirik ni boleh main-main ataupun tidak, boleh dilonggar-longgar pun ataupun tidak, lihat kepada sejarah Abu Talib.
Abu Talib siapa Abu Talib? Orang yang terbaik akhlaknya, orang yang paling berjasa kepada Nabi SAW, orang paling mencintai dan menyayangi Nabi SAW, orang yang memberi makan kepada Nabi SAW, orang yang menjaga Nabi SAW, orang yang mengasuh Nabi SAW, orang yang menjaga Nabi daripada dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Betul tak? Tapi oleh kerana satu saja, apabila Nabi SAW berkata kepada ketika nazak, wahai pakcikku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimah yang dengannya aku akan membela kamu di akhirat di sisi Allah. Abu Jahal kata jangan. Abu bin Abi Umayyah kata jangan. Nabi ulang lagi, berkali-kali Nabi ulang. Abu Jahal kata jangan. Nabi ulang lagi, katakanlah la ilaha illallah, wahai pakcikku, ini pulau terakhir, saya akan membela kamu di akhirat, kan? Tidak akan disentuh oleh api neraka Jahannam. Macam-macam Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah pun pucuk lagi Abu Talib. Dia main emosi, dia main psikologi. Dia kata apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Adakah kamu wahai Abu Talib membenci agama Abdul Muttalib, agama bapa kamu? Terkejutlah Abu Talib ni. Dia main emosi. Ketika nafas dia terakhir, Abu Talib kata ala millati Abdul Muttalib. Aku kekal di atas agama Abdul Muttalib, agama musyrikin, agama menyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan Abu Talib, menurunkan beberapa ayat berkaitan dengan Abu Talib, mengharamkan Nabi dan orang-orang beriman, memintakan keampunan untuk orang musyrikin termasuk Abu Talib. Dan Allah mengatakan bahawa Abu Talib mati dalam kesesatan dan syirik. Dan Abu Talib diletakkan di bawah tapak kakinya satu bara dan api neraka Jahannam sehingga cair menggelegar otak. Sedangkan dia siapa? Abu Talib orang yang terbaik, orang baik, bukan orang jahat, penjaga Kaabah, memberi makan dan minum kepada ribuan haji dan umrah, baiki Kaabah. Kalau Kaabah rosak dan runtuh kotor, dia pergi baiki sepanjang hayat dia. Dahsyat Abu Talib. Dan dia ni keturunan siapa? Abu Talib keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, keturunan Nabi. Masya Allah. Tetap Allah Ta'ala meletakkan dia di dalam api neraka Jahannam disebabkan syirik. Jadi kita tak boleh main-main maksudnya. Jangan kita main-main dalam agama akidah ni, dalam main loga-loga. Takwil, boleh ke takwil? Rasa-rasa tak apa dah asal, janganlah orang terucap. Tak. Mengucap ni tak cukup. Sebab mengucap maksudnya apa? Tak meninggalkan tauhid tadi. Kalau Abu Talib mengucap bermakna dia meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Agama Abdul Muttalib. Mengucap Abu Talib, kalau dia mengucap bermakna ada atruku millata Abdul Muttalib. Bukan sekadar lafaz. Bukan sekadar lafaz. Begitu juga kita. Apabila kita mengucap, bukan sekadar lafaz. Mesti meninggalkan segala syirik. Penyembahan pokok, kubur, penyembahan bulan, penyembahan manusia, penyembahan patung-patung dan berhala-berhala. Mesti. Dan Allah telah memberi peringatan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya. Sekiranya kamu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, walaupun sekali, saya batal segala amal saleh kamu, dan kamu akan rugi dan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Betul itu. Dalam surah Zumar, dalam surah Al-An'am 88, Allah dah beri peringatan kepada Nabi-Nabi. Sedangkan Nabi-Nabi ini pilihan kan? Tapi Allah kata, aku bagi amalan kepada Nabi. Jangan sesekali syirik. Sembah Allah, sembah juga dengan benda yang lain. Minta kepada Allah, minta juga pada benda yang lain. Jadi penjajah atau musyrikin di luar kan, di luar negara, macam mana dia nak rosak Malaysia ni? Macam mana dia nak rosak Malaysia ni? Ha?
Jadi dia merosak Malaysia. Senang aja, dia rosak akidah kita. Dibawa masuk abad, Syabandiyah, masuk Syiah, masuk level dia. Dibawa masuk Sofia, Syairah, kan? Yang kedua, golongan al-sabiqun al-muqarrabun. Dalilnya dalam surah Al-Waqi'ah, surat ayat 10 hingga 12. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang terawal dalam melakukan amal salih, mereka terawal masuk ke syurga Allah Ta'ala, syurga yang tertinggi. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada sisi Allah. Yang ini syurga di mereka lebih tinggi, sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Al-Muqarrabun bermakna tinggi darjat mereka di dalam syurga, berdekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan mungkin tahulah Al-Muqarrabun ni wali siapa orang beriman dan beramal salih. Senang, orang beriman dengan iman yang sahih dan beramal salih lagi bertakwa yang wara'. Kan wali ini. Ini kita senang je. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi senang. Tapi kat luar dia tak. Wali tu mesti terbang dulu. Dia mesti terbang dulu. Berjalan atas air dulu. Dia lain, dia agama lain, agama sesat tu. Dia takrif dengan wali tu lain dengan kita. Mesti naik motor tuang air je. Tak payah tuang petrol, tuang air je. Itu wali. Itu dia agama lain, sesat tu. Bukan Islam tu. Itu nama dia khurafat. Kalau orang khurafat kita panggil khurafiyin. Khurafiyin. Jadi orang yang adil, bersifat adil juga ada orang yang adil. Jadi pemerintah dengan adil. Kalau dia memberi duit, dia memberi kepada rakyat dia dengan adil. Ini as-sabiqun al-muqarrabun. Dan mereka ini paling membantu agama Nabi SAW atau agama Nabi-Nabi. Dan mereka ini apabila datang waktu solat, mereka bersegera mendatangi solat jamaah, solat Jumaat. Bersegera. Kan, solat pertama, kedua, ketiga kan. Ini dia, al-muqarrabun. Apabila dakwah, dia bersegera. First yang berdakwah. Kalau belajar akidah salaf, dia first belajar akidah salaf. Kalau berjihad, berperang, dia orang yang terawal beratur dalam saf jihad. Ini diriwayatkan daripada ulama salaf. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ibnu Katsir tadi. Tafsir As-Sabiqun As-Sabiqun Ulaikal Muqarrabun. Dan dalam hadis disebut oleh Nabi SAW dalam kitab yang disuruh oleh Al-Albani, kitab Al-Jami' As-Saghir. Nabi SAW kata apa? Fi ummati sabiqun alladhi yunkirun al-munkar. Dalam kalangan umatku ada orang-orang yang namanya mereka as-sabiqun al-muqarrabun yunkirun al-munkar. Mereka mengingkari munkar. Mereka tak diam, mereka mengingkari syirik, mengingkari kufur, mengingkari bid'ah, mengingkari maksiat. Mengingkari bahaya juga kan? Kita ada syirik-syirik kita, pukul kita, marah kita, bunuh kita. Risiko ni besar. Tetapi mereka tetap menjalankan amal ma'ruf dan munkar, menjalankan dakwah mengingkari munkar. Yang ketiga, dalam surah Al-Mu'minun tadi, ayat 1 hingga ayat 11, iaitu orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka ini khusyuk dalam solat mereka. Khusyuk dalam solat mereka ni, mereka ini solat dalam keadaan faham apa yang mereka baca dalam sujud, dalam rukuk, dalam Fatihah, dalam tilawah, surah, membaca surah, tahiyat dan sebagainya, duduk atas dua sujud. Mereka faham. Jadi nak faham ni kita buka terjemahan. Kan, buka terjemah. Sekarang sedang terjemah kan. Buka ChatGPT je. ChatGPT terjemah ni cepat. Bagi khusyuk ni kita kena terjemah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah bagi Allah yang memiliki seluruh alam, mentadbir seluruh alam, menguasai seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih kepada orang beriman, yang maha penyayang kepada seluruh manusia. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Kau sahajalah kami beribadah, kami menyembah, dan kepada Kau sahajalah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan lurus dan tegurkanlah kami di atasnya. Itu jalannya orang-orang beriman, orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, yakni nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Bukan jalan orang yang murka-murkai dengan Yahudi, dan bukan jalan orang sesat seperti Kristian. Kita kena terjemahkan. Begitu yang sujud dan rukuk, kita terjemah, baru kita faham dan khusyuk, baru kita ada rasa takut, rasa cinta, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa harapkan ampunan pahala daripada Allah Ta'ala dan syurga Allah. Jadi kita terjemah setiap kalimah dalam solat kita tu, kita kena tahu maknanya. Sekarang ni ada jual buku terjemahan banyak jual. Kita baca. Sekarang ni tak payah, jadi dalam Google pun ada lah kan. Google pun ada. Kalau kita pandai cari, jumpa mesti jumpa. Jadi khusyuk ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini bahawa inilah solat dia yang terakhir di dalam hidup. Sebab dia mati. Ini khusyuk. Dan ketika dia melakukan solat, dia menyati akhirat. Seolah-olah dia sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala di mahsyar. Di hadapannya ada api neraka Jahannam, dan di ujung sana ada syurga. Macam ni. Ini ada disebut dalam risalah, bukan? Dulu anak ingat ini orang tasawuf daripada pandai buat cerita ni. Rupanya ada kita salaf. Kita percayalah. Oh, macam ni tak boleh suruh. Betul ke? Mereka itu memelihara solat mereka, memelihara kemaluan mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi syurga Al-Firdaus yang tertinggi. Di dalamnya mereka kekal abadi selama-lamanya. Yang kedua siapa tadi? Yang kedua siapa? Al-Muqarrabun. Yang keempat, Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Mereka ini mendapat syurga yang tertinggi, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat ke atas mereka, iaitu Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan orang-orang yang salih. Mereka itu adalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Tidak pernah akan melukakan hati. Sangat baik. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka di syurga. Dan orang macam ni akan berdekatan dengan Nabi-Nabi ni. Dan berdekatan dengan kita dengan Nabi, sekiranya kita sampai ke syurga esok, syurga kita tinggi, bukan bermakna kita berziarah ke, jauhlah, tapi kita boleh menziarahi maksudnya. Yang kelima, orang yang banyak berdoa memohon syurga Al-Firdaus. Jadi nak dapatkan syurga Firdaus mesti dengan doa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan doa ni bukan perkara remeh kecil kan. Doa ni betul besar tadi. Sehingga Nabi kata apa? Siapa yang berdoa untuk mati syahid, lalu dia mati di atas tilapnya di atas ajalnya, Allah menyampaikannya ke darajat orang-orang yang mati syahid. Bukan main-main doa. Mungkin dia tak hafal Al-Quran, tapi dia doa, ya Allah, bagilah aku hafiz Quran, jadi hafiz Quran. Akhirnya, di akhirat esok, mereka akan dikumpulkan dengan hufazul Quran. Quran ni bukan main. Kan? Ada orang, macam kita pasal dulu-dulu kita kata, orang tak ada apa, biasa, amal biasa, kecil. Kan?
Yang keenam, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yakni yang berjihad di jalan Allah dan dengan sebenar-benar jihad tanpa takut celaan orang yang mencela, dengan niat agar tertegaknya kalimah Allah, agar kalimah Allah menjadi yang tertinggi, agar agama Allah dilaksanakan menjadi agama yang tertinggi, yang berkuasa. Ini niat. Walaupun tidak berjaya, tapi kena ada niat. Allah dah kata kalau kita beribadah 1000 tahun, jihad pun lebih besar lagi. Betul? Dalam hadis, dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di syurga itu ada 100 darajat yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak di antara 2 darajat seumpama jauh perjalanan langit dan bumi. Apabila kamu minta daripada Allah, maka mintalah darinya syurga Firdaus yang tertinggi, kerana ia adalah syurga yang paling cantik, yang paling tinggi. Di atasnya ada Arsyur Rahman, dan daripadanya terpancar sungai-sungai syurga, atau mengalir sungai-sungai syurga. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tapi yang ni susah kita dapat, kan? Tapi kita boleh tukar. Jihad ni boleh tukar pada jihad dakwah. Jihad dakwah pun sama juga. Cuba tukar dakwah kepada ahli bid'ah. Ar-Rahman wa Ar-Sistawa, memang kena mati, kena bunuh lagi. Nyawa juga. Jihad dakwah ni macam ni. Perang nyawa. Jihad tauhid nyawa juga. Lepas tu level dia sama atau lebih tinggi lagi. Kat sini memang boleh cakap, kan? Cuba kamu masjid lain, tentu lagi mungkin kayu atau kerusi di atas mereka. Alhamdulillah, kan? Yang ketujuh ni kita boleh insya-Allah, iaitu dengan menjadi ahli ilmu atau talibul ilm, penuntut ilmu, atau hufazul Quran, orang menghafaz Al-Quran, atau ashabul hadis. Ashabul hadis ni orang yang mempelajari hadis, sehingga dia tahu membezakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Yang hadis sahih, dhaif, palsu dia tahu beza. Dan dia beramal dengan hadis bersungguh-sungguh. Ini ahli hadis. Sekarang ni nak belajar hadis ni senang, kan? Kalau kita bersungguh-sungguh boleh jadi ahli hadis. Semua yang ada dalam masjid ni semua boleh jadi ahli hadis. Sebab sekarang ni buku, kitab, segala ada dalam Google kita, ada dalam handphone kita. Betul, kan? Dalam 2-3 saat boleh download satu kitab. Dalam 5 saat, 10 saat boleh download 30 jilid. Ada biasa kan? Ada biasa kan? Mungkin tuan kurang bahasa Arab, tapi kami yang tahu bahasa Arab memang senang lah. Lucu je. Kita Arab, berjuta-juta kita Arab ada. Atau pendakwah tauhid yang mati di atas dakwah. Contoh dia siapa? Contoh dia Bi'ru Ma'unah, betul? Sahabat Nabi yang dibunuh di Bi'ru Ma'unah. Nabi hantar dia sebagai pendakwah, 70 orang mati. Satu lagi tu di mana? Satu lagi di mana? Yang seterusnya Ibadur Rahman, orang-orang yang mencapai maqam hamba-hamba Allah yang maha pemurah, di akhir surah Al-Furqan. Kalau panjang umur, bulan depan kita syarah siapakah Ibadur Rahman yang masuk ke syurga yang tertinggi. Kalau panjang umur lah tadi, kalau ada beruang, kalau sibuk susah ada tadi. Jadi ahli ilmu di sini adalah ahli ilmu yang betul, ialah ustaz yang betul, ialah maksudnya ustaz yang zuhud, yang betul-betul ahli ilmu, menguasai ilmu syariah, ilmu alat, yang zuhud, yang wara', yang cinta ke akhirat, yang berteguh di atas sunnah, bukan usaha-usaha bid'ah, usaha-usaha syirik, usaha-usaha kuburi, kan?
Itu bukan ahli ilmu. Itu musyrikin. Musyrikin tidak dikira ahli ilmu. Ahli bid'ah hafal 39 juzuk pun bukan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu. Dan orang yang bertakwa, ahlu takwa kan? Takwa ni tetap boleh rujuklah sifat takwa dalam Al-Quran hadis ni. Kita usaha supaya kita dapat takwa sedikit sebanyak kan? Setakat yang kita mampu saja. Seterusnya orang yang ahli tahajud. Allah sebut dalam surah Al-Isra, orang yang dan pada waktu malam hendaklah kamu bertahajud sebagai amal tambahan supaya Allah mengangkatkan kedudukan kamu ke kedudukan yang terpuji, kedudukan yang lebih tinggi dalam surah Al-Isra. Ada dalil alim ulama ni diangkat darjat apa dia? Dalil dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darajat orang-orang berilmu dari kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu, amal dan wara' beberapa darajat yang tinggi. Suratul Mujadilah ayat 11. Boleh tak? Ada berapa lagi? Habis dah tu. Jadi kita usahakan takwa tadi supaya kita dapat iman, takwa, supaya kita dapat syurga yang tertinggi. Berkata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu adalah mentaati Allah Ta'ala bersungguh-sungguh, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bersungguh-sungguh, tidak mengkufuri, mengingati Allah Ta'ala bersungguh-sungguh, zikir pagi, zikir petang, zikir lepas sembahyang, zikir sebelum tidur. Betul? Apa lagi? Kata Ibnu Abbas, haqqa tuqatihi an yujahidu fillahi haqqa jihadi. Sebenar-benar takwa atau hakikat takwa itu adalah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Sama ada jihad dakwah atau jihad di medan perang. Wala ya'khudhuhum fillahi lawmatu la'im, dan dia tidak peduli kepada celaan orang yang mencela. Wa yaqumu lillahi bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim, dan mereka menegakkan keadilan kerana Allah ke atas diri mereka sendiri, ibu bapa mereka sendiri dan anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana Nabi kata apa? Nabi adil tak? Nabi adil. Kalaulah Fatimah mencuri, nescaya aku sendiri akan memotong tangannya. Ini adalah Nabi adil terhadap anaknya. Inilah sebenar-benar takwa. Hudud dilaksanakan keluarga sendiri. Bila berjihad, apa yang Nabi buat? Bila mula berjihad, Nabi buat apa? Nabi letakkan sepupu-sepupu dia barisan depan, betul? Ali, Hamzah, betul? Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Talib, semua sepupu dia sendiri di depan. Ini dia. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Ada. Bolehkah kita bersolat di belakang orang yang tidak mengkafirkan kuburiyin? Orang yang ahli kubur, penyembah kubur, kita tak boleh sembahyang sebab dia musyrik. Ini kita hati ni, kita kena amal ni. Kadang-kadang kita belajar teori, kita tak amal kan. Kalau kita confirm dia tu menyembah kubur, meminta daripada kubur, kita tak amal. Dan orang yang tidak mengkafirkan penyembah kubur tadi, kita tak boleh sembahyang itu belakang dia, sekiranya telah ditegakkan hujah ke atasnya. Ini adalah fatwa Muhammad bin Wahab, anak dia, cucu dia, sampailah kepada Bin Baz, sampailah kepada Ibnu Utsaimin, sampailah kepada Salih Fauzan, semua cakap benda itu. Kita ambil perhatian kita, mungkin ustaz-ustaz kita, kawan kita jarang sebut perkara ini. Ini bukti kita ada takfir al-musyrikin. Siapa yang tidak takfir musyrikin, dia bukan Muslim, hati-hati.
dia bermukmin. Allah Ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dah tu. Nampak. Ibu aku dah lapan. Tunggu sini. Kadang-kadang macam apa?